Salam sejahtera dan selamat kembali. Saya Erin Ismi melaporkan secara langsung dari TVPSS SMT KL. Hari ini merupakan detik bersejarah buat seluruh warga sekolah Teknik Kuala Lumpur kerana kami menerima kunjungan hormat daripada verifikasi Anugerah Duta. Ikuti laporan penuh pengisian program bersama saya. Seperti yang anda lihat di belakang saya, terdapat pelbagai booth yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Nampak menarik bukan? Nak tahu apa lagi aktiviti yang menarik? Jom ikut saya. Okey Tuan, boleh Tuan ceritakan sikit tak tentang objektif lawatan ini? Baik, okey, Assalamualaikum. Saya terangkan objektif lawatan saya sebagai wakil jabatan adalah untuk memastikan bahawa kolaborasi yang diwujudkan oleh pihak SMT Kuala Lumpur benar-benar berjaya dengan pihak luar. Okay, yang di mana apabila penerangan yang dibuat, saya nampak jelas bahawa SMT Kuala Lumpur ini mempunyai banyak keberuntungan dan juga banyak peluang-peluang yang telah dianjurkan, terutama lagi peranan oleh pihak pentadbir, pengetua, okay, kepada anak-anak SMT. So peluang-peluang ini sangat besar yang saya nampak lah. Right? Baik Tuan, terima kasih. Salam Tuan, maaf, boleh saya tanya? Saya diberi maklumat bahawa Tuan merupakan rakan strategik di sekolah ini. Ya, betul ke? Betul. Okey. Boleh Tuan perkenalkan diri Tuan? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Syafiq daripada Nice Computer. Merupakan rakan strategik untuk SMT KL dari sudut untuk supply Chromebook apa semua lah. Boleh saya tanya, apakah pendapat Tuan tentang penggunaan Chromebook di sekolah ini? Okey, so first sekali kalau untuk penggunaan Chromebook di sekolah, bagi teringat untuk sekolah teknik ni memang 100% lah kita boleh kata yang gunakan Chromebook. Untuk tahun ni tak silap saya 600 pelajar. Ya, betul. So 600 pelajar gunakan Chromebook untuk pendidikan, satu benda yang bagus lah. Okay. Terima kasih Tuan atas kesudian berkongsi Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, boleh Puan perkenalkan diri Puan? Okay, nama saya Sofia Akmal binti Abu Bakar. Saya dari Malaysia Digital Economy Corporation. Saya merupakan pengurus kanan bagi pembangunan bakat digital. Boleh Puan ceritakan sikit
tak tentang objektif lawatan hari ini? Okey, objektif lawatan hari ini adalah verifikasi untuk memilih sekolah terbaiklah, sekolah khas yang dianjurkan oleh KPM. Dan kategori ini kita ada 2 sekolah, dan Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur merupakan salah satu calon lah bagi sekolah khas pada tahun ini. Baik, terima kasih Puan. Kita beralih kepada soalan kedua. Apa pendapat Puan tentang pameran yang telah dipamerkan oleh sekolah kami? Okay. Saya rasa saya sangat gembira dan bangga, terutama tadi masa diberi taklimat daripada pengetua tentang sekolah ni, perjalanan dan kejayaan sekolah ni, dan juga bila kami tengok sendiri pameran hari ni yang telah didemonstrasikan oleh pelajar-pelajar sendiri dan guru, kami rasa sangat yakinlah sekolah ni memang berada di landasan yang betul, yang seperti mana yang dihendaki oleh KPM lah dalam dasar pendidikan digital, terutamanya untuk murid-murid lebih mempunyai kemahiran digital. Ya. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian tadi. Terima kasih juga sekolah kami amat berbesar hati kerana Puan sudi melawat sekolah kami. Terima kasih. Demikianlah tadi sorotan sepanjang lawatan verifikasi Anugerah Duta ini. Sesungguhnya lawatan ini bukanlah sekadar lawatan kunjungan rasmi, malahan lawatan ini juga turut memberikan aspirasi kepada seluruh warga sekolah. Pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak kedutaan kerana sanggup meluangkan masa untuk melawat sekolah kami. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya menitipkan serangkap pantun. Tumbuh melata pohon bidara, tempat berehat si burung duri. Tamu datang membawa gembira, kenangan terpahat di dalam hati. Saya, Irene Izmi bersama rakan setugas melaporkan untuk TVPSS SMT KL. Sekian, terima kasih.